Bayangkan, sebuah kapal bernama Malaysia sedang membelah lautan globalisasi yang penuh dengan jerum prejudis dan badai polarisasi. Kapal ini unik kerana bahtera ini tidak membawa satu warna, tetapi membawa ratusan warna budaya, ratusan dialek bahasa dan kepelbagaian ideologi. Persoalannya, apakah pasak yang memegang kapal ini agar tidak karam dipukul badai? Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani saya titipkan kepada staf kehakiman yang berdiri di atas neraca keadilan, penjaga masa yang setia dengan detak-detiknya, serta seluruh warga dewan yang berpaksi intelektual. Berdirinya saya di pentas keramat ini bukanlah sekadar membaca retorik kosong, namun untuk menterjemahkan sebuah gagasan besar melalui mauduk pidato bersama membina negara bangsa di bawah payung rukun negara. Sidang hadirin yang bervisi, kelemahan terbesar masyarakat kita hari ini ialah kita hanya meletakkan rukun negara sebagai ritual hafalan di mimbar-mimbar perhimpunan pagi setiap hari Isnin. Mulut kita fasih menutur kata, namun hati kita kosong daripada penghayatan. Membina sebuah negara bangsa yang tulen menuntut kita mengubah rukun negara daripada sekadar teks hafalan mati kepada sebuah pasak penyatuan yang teguh. Ideologi kebangsaan ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong 4 sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13 bagi memulihkan perpaduan kaum susulan peristiwa 13 Mei 1969. Melalui prinsip pertama dan kedua, kepercayaan kepada Tuhan serta kesetiaan kepada raja dan negara, kita sebenarnya sedang membina sebuah kompas moral dan paksi taat setia yang tunggal. Apabila setiap rakyat sama ada Melayu, India, Cina, Kadazan mahupun Iban mempunyai benteng spiritual yang kukuh dan taat setia kepada institusi yang di-Pertuan Agong. Institusi ini kekal berdaulat dan berfungsi sebagai tonggak kestabilan negara dan memainkan peranan penting dalam bidang perundangan, eksekutif dan keadilan serta menjadi lambang perpaduan negara. Sebagai rakyat yang setia, kita mestilah patuh dan taat kepada pemerintah. Tanpa ketaatan kepada pemerintah, bagaimana keharmonian dan matlamat sesebuah negara dapat dicapai? Sidang Dewan yang budiman, mari kita telusuri lanskap dunia realiti hari ini. Kita sedang mendepani ancaman algoritma kebencian di media sosial dan dui standard dalam geoglobal politik. Bagaimanakah kita mahu mempertahankan keutuhan negara bangsa kita? Jawapannya tumpat pada prinsip ketiga dan keempat, keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang. Undang-undang di bawah payung rukun negara tidak pernah buta warna. Perlembagaan ini tidak memihak kepada majoriti dan tidak pula menindas yang minoriti. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia yang menjadi asas kepada pentadbiran, keadilan dan perlindungan hak asasi setiap individu di negara kita tanpa mengira status, budaya dan agama. Membina negara bangsa adalah sebuah proses menyatukan rakyat yang berbilang kaum dan budaya melalui perkongsian nilai, bahasa dan aspirasi yang sama, dan kita seharusnya berhenti menjadi hakim jalanan di alam maya yang gemar menuding jari mencari jurang perbezaan. Sebaliknya, kita berdiri tegak di bawah payung keadilan yang sama untuk memacu ekonomi, menjaga kestabilan dan membina sebuah negara yang selamat untuk generasi masa hadapan. Sidang Dewan yang budiman, isi saya yang terakhir membedah prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan. Sesebuah negara tidak boleh dibina sekadar dengan kepesatan kecerdasan buatan AI atau bangunan pencakar langit sekiranya
acuan manusianya runtuh akhlak dan adab. Rukun kelima ini sebenarnya ialah sebuah revolusi adab, iaitu pembaharuan menyeluruh dalam nilai kesopanan, etika dan budi pekerti. Apabila setiap warga negara mengamalkan kesopanan, kita melahirkan masyarakat yang memiliki empati yang tinggi dan merapatkan jurang perbezaan kaum, agama dan budaya melalui amalan toleransi. Tujuan utama revolusi adab adalah melahirkan insan seimbang yang memiliki kecemerlangan intelek dan ketinggian peribadi. Kesannya, kita tidak akan mudah mengeluarkan ucapan kebencian yang akan membakar sentimen perkauman. Kesopanan ialah benteng psikologikal negara. Apabila kita saling menghormati sensitiviti jiran tetangga yang berbeza budaya, kita sedang menyuntik vaksin imunisasi sosial ke dalam tubuh masyarakat negara kita, agar anak watan kalis dari sebarang api provokasi, sama ada dari dalam maupun dari luar. Konklusinya, rukun negara bukan sekadar coretan di kulit belakang buku latihan sekolah dan bukan juga sekadar perhiasan dinding yang berdebu di pejabat-pejabat kerajaan. Ikrar keramat ini ialah ruh. Prinsip ini ialah darah yang mengalir. Dan piagam bangsa ini ialah payung keramat yang melindungi setiap anak watan di bawah langit Malaysia ini. 5 rukun negara ini perlu kita pupuk dan suburkan di dalam masyarakat demi mempereratkan perpaduan sesama kita. Jika kita mahu kapal bernama Malaysia ini terus berlayar megah di persadaran dunia melangkaui fajar masa hadapan, ayolah kita pasakkan 5 prinsip ini dalam setiap hela nafas dan degup jantung kita. Gagasan negara bangsa menuntut tindakan realistik berpaksikan rukun negara, bukannya sekadar bersandarkan kepada teori yang ideal semata-mata. Kain songket ditenun seia, keris pusaka hiasan tahta. Di bawah watan yang merdeka, kita tegakkan maruah perkasa bangsa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.